Bayangkan, seorang anak pulang ke rumah dengan wajah penuh harapan. Di tangannya ada keputusan peperiksaan. Dia bukan mendapat A semua, tetapi dia sudah berusaha sehabis baik. Namun perkara pertama yang didengarinya ialah, kenapa tidak dapat lebih baik? Pada saat itu, yang hancur bukan sekadar keyakinannya, tetapi juga semangatnya untuk terus mencuba. Persoalannya, adakah kita sedang membesarkan anak yang bahagia atau anak yang sentiasa merasa dirinya tidak cukup baik? Kerana satu hakikat yang sangat besar ialah ini: markah boleh mengukur prestasi peperiksaan, tetapi markah tidak mampu mengukur nilai sebenar seorang anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, setiap ibu bapa mahukan yang terbaik untuk anak-anak. Tiada ibu bapa yang sengaja mahu melihat anak gagal. Tiada ibu bapa yang mahu anak ketinggalan. Sebab itu, ramai ibu bapa sangat mengambil berat tentang pelajaran anak-anak. Namun dalam usaha mengejar kecemerlangan akademik, kadang-kadang tanpa sedar kita melakukan satu kesilapan besar. Kita mula mengukur nilai seorang anak berdasarkan analisis data tadi yang menunjukkan jurang yang besar antara pencapaian semasa dan sasaran ATR. Maka pihak sekolah telah merangka beberapa intervensi berfokus dan berstruktur khusus untuk tingkatan 4. Intervensi ini tidak dibuat secara umum tetapi spesifik kepada isu penguasaan asas, kemahiran menjawab dan konsistensi latihan murid. Markah semata-mata. Apabila keputusan peperiksaan keluar, soalan pertama ialah berapa A? Bukan bagaimana usaha kamu? Bukan adakah kamu sudah cuba sedaya upaya? Bukan adakah kamu gembira dengan pencapaian kamu? Masalah sebenar hari ini ialah ramai anak membesar dengan kepercayaan bahawa mereka hanya akan dihargai apabila mendapat keputusan yang cemerlang. Apabila markah tinggi, mereka dipuji. Apabila markah rendah, mereka dibandingkan. Ada yang dibandingkan dengan adik-beradik. Ada yang dibandingkan dengan jiran. Ada yang dibandingkan dengan anak kawan. Lama-kelamaan, anak mula merasakan bahawa kasih sayang dan penghargaan bergantung kepada pencapaian akademik. Ini sangat berbahaya kerana tidak semua anak mempunyai kekuatan yang sama. Tidak semua anak mempunyai bakat yang sama. Tidak semua anak belajar dengan cara yang sama. Ada anak yang cemerlang dalam akademik. Ada anak yang cemerlang dalam kepimpinan. Ada anak yang cemerlang dalam sukan. Ada anak yang cemerlang dalam seni. Ada anak yang memiliki hati yang sangat baik dan penuh empati. Tetapi apabila ibu bapa hanya melihat markah, banyak kelebihan anak tidak lagi dihargai. Lebih membimbangkan, ramai anak mula mengalami tekanan emosi. Mereka takut gagal. Mereka takut mengecewakan ibu bapa. Mereka takut pulang ke rumah apabila keputusan tidak seperti yang diharapkan. Ada yang menangis sendirian. Ada yang hilang keyakinan diri. Ada yang mula merasakan bahawa mereka tidak berguna. Sedangkan hakikatnya, mereka hanya gagal dalam satu peperiksaan. Bukan gagal dalam kehidupan. Kita perlu sedar, markah adalah sebahagian daripada pendidikan. Tetapi markah bukan keseluruhan kehidupan. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita fahami satu prinsip penting. Anak yang berjaya bukan semestinya anak yang mendapat markah tertinggi. Anak yang berjaya ialah anak yang membesar menjadi manusia yang baik. Satu, nilai anak jauh lebih besar daripada keputusan peperiksaan-peperiksaan menguji pengetahuan. Tetapi kehidupan menguji akhlak, disiplin, ketabahan, integriti, tanggungjawab. Semua ini tidak boleh diukur dengan grade semata-mata. Dua, setiap anak mempunyai potensi yang berbeza seperti bunga yang berlainan jenis. Setiap anak berkembang mengikut masa dan keupayaan masing-masing. Ada yang menyerlah awal, ada yang menyerlah kemudian. Tugas ibu bapa bukan memaksa semua anak menjadi sama. Tugas ibu bapa ialah membantu setiap anak menjadi versi terbaik dirinya. Tiga, penghargaan membina keyakinan. Apabila ibu bapa menghargai usaha, anak akan terus berusaha. Apabila ibu bapa menghargai proses, anak akan belajar mencintai pembelajaran. Sebaliknya, apabila hanya keputusan dihargai, anak mudah kecewa apabila gagal. Empat,
Dunia memerlukan lebih daripada pelajar cemerlang. Dunia memerlukan pemimpin yang berintegriti, guru yang ikhlas, doktor yang penyayang pekerja yang amanah, warga negara yang bertanggungjawab. Semua ini memerlukan akhlak dan karakter yang baik. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin berkongsi satu kisah. Seorang murid sering mendapat keputusan sederhana. Dia bukan pelajar terbaik di sekolah, namun dia sangat rajin membantu guru dan rakan-rakannya. Ramai orang tidak melihat kelebihannya kerana terlalu fokus kepada markah. Tetapi seorang guru sentiasa memberi semangat kepadanya. Guru itu berkata, kamu mungkin tidak mendapat markah tertinggi, tetapi kamu mempunyai hati yang besar. Tahun demi tahun berlalu. Murid itu akhirnya menjadi seorang usahawan yang berjaya. Lebih penting lagi, dia dikenali sebagai seorang yang jujur dan suka membantu orang lain. Kejayaannya bukan bermula daripada markah yang tinggi, tetapi daripada keyakinan bahawa dirinya juga mempunyai nilai. Kisah kedua, seorang anak pulang dengan keputusan peperiksaan yang kurang memuaskan. Dia takut untuk menunjukkan keputusan kepada ayahnya, namun ayahnya hanya bertanya, adakah kamu sudah berusaha? Anak itu menjawab, ya ayah. Ayahnya tersenyum lalu berkata, kalau begitu ayah bangga dengan kamu. Kita perbaiki bersama-sama. Kata-kata itu memberi kekuatan luar biasa kepada anak tersebut. Dia belajar bahawa kegagalan bukan penghujung kehidupan. Kisah ketiga. Seorang pelajar yang sering dianggap lemah akhirnya menemui minat dalam bidang kemahiran teknikal. Dengan sokongan ibu bapanya, dia berkembang menjadi seorang pakar yang berjaya. Hari ini kehidupannya sangat baik. Ini membuktikan bahawa kejayaan mempunyai banyak jalan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, sebelum kita mengakhiri perkongsian ini, marilah kita bertanya kepada diri sendiri apabila melihat anak, adakah kita melihat markahnya terlebih dahulu atau kita melihat hatinya, adakah kita menghargai usahanya, adakah kita mendengar perasaannya, adakah kita membantu membina keyakinannya. Ingatlah, suatu hari nanti anak-anak mungkin lupa berapa markah yang mereka dapat. Tetapi mereka tidak akan lupa bagaimana ibu bapa membuat mereka rasa tentang diri mereka sendiri. Jangan biarkan anak membesar dengan perasaan aku hanya disayangi apabila berjaya. Sebaliknya, biarlah mereka membesar dengan keyakinan ibu bapa saya sentiasa menyokong saya walaupun ketika saya gagal. Mulakan hari ini, puji usaha anak, dengar luahan mereka. Kurangkan perbandingan, fokus kepada perkembangan, bukan kesempurnaan. Hargai kelebihan yang mereka miliki. Jika anda mendapat manfaat daripada perkongsian ini, saya menjemput anda untuk subscribe channel Pengetua @AI. Di channel ini kita berkongsi motivasi, inspirasi dan panduan untuk membantu ibu bapa membina keluarga yang bahagia dan melahirkan generasi yang hebat. Tekan butang subscribe sekarang. Kongsi video ini kepada pasangan, keluarga dan sahabat-sahabat kerana mungkin ada seorang ibu atau ayah yang sedang memerlukan peringatan ini. Ingatlah, jangan ukur anak dengan markah. Kerana markah hanyalah sebahagian kecil daripada kehidupan, tetapi akhlak, usaha, ketabahan, kasih sayang dan kejujuran, itulah nilai sebenar seorang anak. Teruskan menyokong, teruskan mendoakan, teruskan menyayangi kerana anak-anak yang paling berjaya bukan semestinya yang mendapat semua A, tetapi anak-anak yang membesar menjadi manusia yang baik, bertanggungjawab dan membawa manfaat kepada orang lain. Terima kasih. Semoga semua ibu bapa terus diberikan kebijaksanaan, kesabaran dan kekuatan untuk mendidik anak-anak menjadi insan yang cemerlang dunia dan akhirat.